Assalamualaikum guys. Cerita saham hari ini yang terkini. So hari ini dekat IPO Dimiti, Dimiti dah ada keluar dua saham untuk sematkan, iaitu MSB Global Group Berhad dengan High Mobility Berhad. So sesiapa yang apply tu all the best lah. Dengan cerita banyak juga dia dapat. So cerita dia tuan-tuan, kalau MITI dah peruntukkan saham ini kepada tuan-tuan dan puan kan, anda kena terima lah, tak boleh tak terima. Anda kalau dapat dua-dua, dapat MSB, dapat High Mobility sekali, kena ambil dua-dua. Tak boleh ambil partial-partial, tak boleh ambil separuh-separuh. Kalau tidak nanti anda akan dikenakan moratorium selama 6 bulan di MITI kan. So cerita dia, apa itu moratorium? Moratorium ini adalah kan anda akan tidak dipertimbangkan untuk saham-saham IPO yang akan datang selama 6 bulan. Bila anda masuk aja dekat website MITI, saham online ni kan, nanti dia terus tulis kat situ anda kena moratorium daripada sekian-sekian bulan kepada sekian-sekian bulan. So tuan-tuan, all the best saya ucapkan untuk saham pelabur-pelabur yang dapat saham MSB Global ni dengan High Mobility. Alright. Seterusnya cerita yang akan datang ialah pada 21 bulan ni kan, saham LSH Lim Siong Huai yang berharga 88 sen tu akan disenaraikan di bursa. Nampak gaya fair value dia tinggi-tinggi tu kan, ada sampai RM1 lebih kan, RM1.27 dan sebagainya. So ingat 21 bulan saham IPO Lim Siong Huai akan disenaraikan di Bursa Malaysia. Itu saja cerita terkini pasal saham di Bursa Malaysia. Kalau anda masa ada hari bulan puasa ni, kalau nak dengar FY punya cerita-cerita motivasi pun boleh juga. Dekat dalam FY punya TikTok ada FY kongsikan motivasi FY sebenarnya bulan Ramadan ini. Alright, cari je Haji Faizal Yusof, SJ Faizal Yusof kan. Semoga ia membawa manfaat pada tuan-tuan dan puan. Itu saja. Assalamualaikum. Bye.